Tahun 2026, satu file RAW saja sekarang dah puratanya 60 hingga 80 MB. Kalau zoom 100% je dah buat tablet anda tersengguk-sengguk. Itu bukan salah kamera, itu salah senjata. Tak guna lens kita 10,000 kalau tablet freeze masa nak buat masking. Dalam video ni saya nak bongkar 5 tablet yang berbaloi untuk fotografer. Daripada bajet yang realistik sampai yang boleh guna terus buat anda lupa laptop anda. Awas, 3 minit pertama ni mungkin buat anda terus buka Shopee. Jangan kata saya tak pesan. Hey, selamat datang ke Momotium, inspirasi kehidupan dan juga makanan. Like, subscribe dan bell jika anda masih belum. Saya Mike daripada Fantografi. Apa khabar geng fotografi? Saya Mike, juru gambar lapangan dan juga peminum kopi 3-in-1 yang tega. Dan orang yang paling pantang bila device buat kerja saya ni jadi lambat kan? Tak sabar. Hari ni saya bukan nak buat spec flex, tapi kita nak cari tablet yang betul-betul praktikal untuk edit foto RAW. Yang mana laju, warna dia orang cakap accurate, tepat dan juga stylus dia yang sedap. Dan tak buat anda menyesal lepas check out nanti. Zaman sekarang tablet bukan lagi mainan Netflix. Untuk ramai fotografer macam kita ni, tablet dah jadi workstation yang kedua, terutamanya yang selalu shoot kat luar, di site on location dan juga travel, ataupun orang panggil nak kerja tu pantas dengan klien kan. Nak instantly dapat. Jadi jom kita terus masuk. Jangan buang masa, tak berlapik lagi. Quick one, kalau anda dah pernah rasa Lightroom mobile crash ataupun lag atau membuat darah anda naik, tekan subscribe sekarang jika video ini memang untuk anda. Adobe masih belum bawa Photoshop desktop penuh ke Android. iPadOS kini paling matang untuk fotografi. Windows ARM makin stable menggunakan Snapdragon X series. File kamera pula puratanya sebanyak 45 hingga 60 megapiksel dah jadi kebiasaan normal. Jadi untuk memudahkan, kami ada sediakan link trusted shop di video description. Laptop yang kelima iaitu Samsung Galaxy Tab S10 FE. Pilihan bajet selamat untuk juru gambar lapangan. Kita mula dengan pilihan yang paling masuk akal dari segi harga. Galaxy Tab S10 FE. Skrin dia 12.4 inci, AMOLED screen 120Hz, liputan warna hampir penuh DCI P3. Cukup cantik untuk edit outdoor dan juga wedding preview. S Pen dah bagi sekali dalam kotak. Ini adalah big win point dia. Prestasi dia okey untuk cooling, basic color grading, preset, S-Spot batch yang kecil. Tapi jujur saya cakap, bila anda import 200 ke 300 RAW serentak, preview dia masih ambil masa sedikit. Dan ya, tiada Photoshop penuh. Jadi tablet ni sesuai untuk siapa? Sesuai untuk juru gambar event, wedding, travel yang nak kerja pantas tanpa bawa laptop yang berat. Harganya pula hanya sekitar RM1,700 kepada RM2,000. Sangat masuk akal untuk starter. Yang keempat adalah XP Pen Magic Drawing Pad Studio Weapon kepada anda. Bukan tablet biasa, tapi ini adalah senjata studio. Ini bukan tablet untuk lepak kafe. Ini adalah alat kerja yang serius. Skrinnya adalah 16 inci, 100% Adobe RGB, Delta E bawah 1, stylus 16,000 tahap tekanan dan juga tanpa bateri. Retouch level pixel memang padu. Tapi ingat, ianya tak standalone, dia perlu sambung pada PC ataupun Mac anda. Jadi siapa yang patut beli ni? Ianya kepada pengamal studio portrait, produk fotografer dan retoucher ataupun retoucher ni editor sepenuh masa. Kalau kerja anda 90% depan desktop, ini jauh lebih precise daripada iPad. Harganya adalah sekitar RM2,099 sahaja. Murah untuk apa yang dia nak tawarkan. Tablet yang ketiga adalah Microsoft Surface Pro 11. Tablet rasa laptop, laptop rasa tablet. Macam mana tu? Kalau anda jenis yang saya nak Photoshop desktop bukan versi mobile, ini jawapan dia. Windows 11 yang penuh dalam tablet ni. Lightroom Classic, Photoshop, Capture One semua jalan dalam orang panggil tablet ni. Chip Snapdragon X Elite 2026 generation
Dah jauh lebih stable dan juga jimat bateri. Nak eksport 100 RAW dalam 4 hingga 5 minit saja guys. Kekurangan dia adalah dianya berat sikit dan juga harga naik bila kita tambah dia punya aksesori lah seperti keyboard dan juga pen. Ianya sangat sesuai untuk foto jurnalis dan juga editor shooter dan bagi mereka yang buat kerja lapangan dan juga pejabat. Ini adalah option yang paling fleksibel dan harganya bermula sekitar RM5,300 ke atas. Tablet yang kedua adalah Samsung Galaxy Tab S11 Ultra. Skrinnya besar, Android yang paling berkuasa. Kalau anda kaki AMOLED yang besar, Tab S11 Ultra memang sedap mata. Saiznya 14.6 inci, brightnessnya tinggi, S-Pen latency bawah 3 millisecond, sangat responsif. Chip Snapdragon 8 Gen 4 membuatkan Lightroom mobilenya terbang, luncur lincir. Kekangannya masih sama, ianya Android base dan juga Photoshopnya tidaklah full version. Ianya sangat sesuai untuk Android user yang tegar, juru gambar travel dan juga social content creator. Harganya adalah sekitar RM5,499 sahaja. Number one kita pada hari ini ialah iPad Pro M5. Tablet paling hampir untuk menggantikan laptop anda. Ianya masih raja skrin Ultra Retina XDR. Warnanya yang stabil, kontras yang tepat, HDR-nya yang padu. Apple Pencil Gen 3. Latensinya bawah 1 millisecond. Rasa melekat. Chip M5 pula membuatkan eksport 500 RAW dalam masa bawah 8 minit. Apa yang paling penting adalah Lightroom iPad ni hampir setara dengan desktop version. Photoshop iPad juga adalah yang paling matang. Affinity Photo menyokong CMYK. Harganya mahal? Ya, tapi untuk juru gambar yang komersial, ini adalah pelaburan dan juga bukan mainan. Harganya adalah sekitar RM4,500 sahaja. Sekarang saya nak dengar daripada anda, tablet apa yang anda guna sekarang? Dan benda apa yang membuatkan anda geram semasa edit RAW? Okey, cuba komen di bawah, saya nak baca semua dan juga belajar daripada pengalaman anda. Ini adalah bonus untuk anda. 3 benda wajib bagi juru gambar yang menggunakan tablet. Yang pertama adalah untuk kalibrasi skrin atau orang panggil calibrate. Dan yang kedua, jangan edit terlalu cerah. Dan yang ketiga, kita perlu backup cloud. Sentiasa untuk backup, takut hilang. Alat yang hebat tak guna kalau warna lari dan fail itu hilang. Kesimpulannya mudah, tak ada tablet terbaik untuk semua orang. Okay? Pilihlah tablet mengikut orang panggil workflow anda ataupun aliran kerja anda, mengikut bajet anda dan juga untuk berat beg yang anda mampu tanggung. Dan yang penting, tablet itu untuk membantu kreativiti anda bergerak, bukan jadi penghalang kepada kerja anda. Saya Mike, salam fotografi.